Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan step by step macam mana cara nak tukar air radiator coolant. Okey, ramai orang salah. Dia top up guna air pipe, dia top up menggunakan air mineral. Salah. Air coolant, dia tak akan kurang kecuali ada kebocoran. Tapi, bila dah sampai jangka hayat, korang kena tukar air coolant. Jangan guna air pipe. Kalau korang guna air pipe, itu yang menyebabkan korang punya radiator coolant boleh berkarat dan kos dia lagi tinggi nak repair. Jadi pada korang gunalah air coolant. Guna yang macam saya pegang sekarang ni adalah Premax. Premax ni adalah ready to use. Terus boleh guna, tak perlu campur air. Kalau korang emergency, temperature korang naik and then korang nak guna air, boleh. Korang boleh guna air suling ataupun air yang cap warna putih. Air botol cap warna putih. Yang tu korang boleh guna. Okey, dalam video kali ni saya akan tunjuk macam mana step by step untuk keluarkan air coolant lama dan kita akan tukar dengan air coolant yang baru. Okey, dekat tangan saya sekarang ni adalah radiator coolant Premax ready to use. Okey, ni original punya daripada Pro 2. Jadi kalau korang nak beli coolant ni, korang boleh klik bag yang ada dekat bawah. Ataupun korang boleh tengok link yang ada dekat description dan juga dekat ruangan komen. Untuk kereta Beza 1.3, korang memerlukan 4 botol. Okey, 1 botol ni persamaan 1 liter. Jadi korang nak ada 4 botol persamaan dengan 4 liter lah. Pastikan korang beli yang original. Lepas tu korang kena sediakan satu bekas macam ni untuk takungan air coolant lama. Dan korang kena ada corong untuk isi air coolant baru. Dan satu lagi korang perlukan spanner saiz 10 untuk kita buka tank simpanan. Okey, tangki simpanan air coolant kita akan cuci. Lepas tu kita akan isi coolant yang baru. Okey guys, jom saya tunjuk step by step macam mana cara nak tukar air coolant. Sebelum tu, pada korang yang baru tengok video ni ataupun yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Okey guys, jom saya tunjukkan step by step. Untuk first kali, kita akan buka dia punya cap radiator coolant. Korang kena ingat, nak buka benda ni pastikan enjin kereta korang keadaan sejuk. Kalau panas, jangan buka Jadi enjin dah sejuk, sekarang kita akan buka. Lepas korang dah buka dia punya cap radiator coolant ni, korang boleh cabut dia punya hose. Kemudian korang boleh tengok dekat bawah ni ada satu nut saiz 10. Dan juga dekat bawah sana pun ada satu lagi nut saiz 10. Lepas tu korang kena cabut yang ni. Kat sini ada satu klip. Okay, dekat tepi ni ada satu klip. Korang kena buka lah. Lepas tu kita akan keluarkan tangki simpanan radiator coolant untuk kita buang coolant yang lama dan juga kita akan cuci. Ok, korang guna spanner saiz 10. Korang terus boleh buka. Okey, kita dah siap buka kedua-dua nut dan juga klip. Tapi kat sini dia masih sangkut. Sebab dekat kipas tu dia ada satu soket. Okey, kau nampak? Ada satu soket dekat kipas tu. Ni dia punya soket. Jadi korang kena tekan dia punya klip. Lepas tu korang tarik. Okey, dah. Dah siap. Baru korang boleh keluarkan tangki simpanan ni. Okey. Kita dah keluarkan tangki simpanan ni. Jadi kita akan keluarkan air coolant yang lama dan juga kita akan cuci. Okey, jom. Okey, sekarang kita akan keluarkan air coolant yang lama. Lepas tu kita akan cucilah dia punya tank simpanan radiator ni. Okey, kita akan cuci. Dalam video ni saya akan speedkan lah. Sebab bahagian ni korang boleh buat sendiri. Okey, kita dah siap cuci dia punya tank. Sekarang kita akan keluarkan semua air coolant yang ada dekat kereta ni. Korang boleh tengok dekat bawah kipas tu ada satu cap yang korang kena buka. Yang tu korang buka pakai tangan je. Kejap saya try tunjuk sebab dia agak susah. Okey, kalau korang boleh nampak dekat bawah tu. Tu adalah cap untuk keluarkan air coolant lah. Dekat bawah tu juga korang kena standby bekas. Okey, kita dah siap buka dia punya nut tu. Korang tengok air coolant dah keluar. Korang just buka sikit je, tak perlu nak buka sampai habis. Just buka sikit, air coolant dah keluar dah cukup.
Okey, sekarang kita tunggu semua air coolant dia keluar. Baru kita tutup dan masukkan air coolant yang baru. Okey, selepas semua air coolant dah keluar, korang boleh tutup lah dia punya cap tu. Korang tutup, ketatkan. Lepas tu kita akan pasang semula dia punya tangki. Okey, kita akan pasang semula. Kemudian kita akan isi semula air coolant yang baru. Okey, yang ni korang pasang. Macam mana korang buka, macam tu lah cara nak pasang dia. Okey. Okey, kita dah siap pasang dia punya tank. Hose ni pun kita dah masukkan. Pastikan korang dah ketatkan ke semua skru. Okey. Lepas tu dia punya soket kipas ni, korang jangan lupa masukkan semula. Ni, dia punya soket ni. Okey, dah siap. Sekarang kita akan isi air coolant. Okey, korang ambil corong, korang letak. Lepas tu korang isi je air coolant sampailah dia penuh. Korang isi je. Okey, kita dah siap isi sampai penuh. Korang boleh tengok air dah penuh kat sini. Jadi korang biarkan dulu. Biarkan dia penuh macam ni. Korang start kereta. Nanti air ni dia akan berkurang lah. Angin dia akan keluar. Dan korang kena top up. Okey, sekarang kita akan start kereta. Selepas korang start kereta, korang pergi dekat bahagian aircon. Untuk aircon korang tutup. Lepas tu korang buka blower yang paling tinggi. Okey, korang on je blower paling tinggi. Okey, bila air dah kurang, korang kena top up lah sikit demi sedikit. Okey, air coolant dia dah tak turun. Maksudnya dia dah okey lah. Korang kena biarkan kereta korang dalam 5 ke 10 minit macam tu. Dah tak turun macam ni, korang dah boleh tutup. Okey, korang just tutup je. Okey, dah. Sekarang kita akan isi air coolant dekat tangki simpanan. Cara nak isi air coolant dekat dalam tangki ni, first kali korang kena buka lah macam biasa. Lepas tu dekat tepi ni korang kena tengok dia ada dia punya level. Okey, yang dekat sini adalah dia punya maksimum. Kalau boleh jangan lebih daripada ni lah korang isi. Korang just buka dia punya penutup. Lepas tu korang letak corong kat sini untuk senang lah air coolant nak masuk. Okey dah, lepas tu korang boleh isi. Ingat, jangan lebih daripada paras maksimum. Okey guys, korang dah tahu kan step by step macam mana cara nak tukar air coolant. Semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Ingat, jangan isi air pipe. Isi air pipe akan menyebabkan korang punya radiator coolant boleh berkarat. Kalau korang punya oil cooler tu berkarat, itu boleh menyebabkan korang punya gearbox bercampur dengan air. Minyak bercampur dengan air. Yang tu memang kena overhaul lah jawabnya. Jadi, korang disyorkan tukar air coolant ataupun top up air coolant. Jangan guna air pipe. Kalau korang nak beli, korang beli je air coolant yang macam ni. Okey, kalau kereta Pro 2 beli yang Pro 2 punya. Kalau Proton beli yang Proton punya. Depend pada kereta korang lah yang disyorkan. Macam yang ni dia jenis Premax. Premax dia ready to use. Tak payah nak campur air apa, terus isi. Lagi senang lah. Tak payah nak bancuh, tak payah nak sukat dah, tak perlu lah. Jadi pada korang yang nak dapatkan produk ni, korang boleh tekan beg yang ada dekat bawah. Ataupun korang boleh tengok link yang ada dekat description ataupun dekat ruangan komen. Okay guys, pada korang yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Dan pada korang yang mungkin ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okay guys, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.